yang akan membawa pulang Proton Saga bagi tahun 2026. Saya daripada Majlis Bandar Ipoh, Unit Kuala Pengakat. Alah cik, janganlah ambil TV saya. Saya bayar di pejabat lah. Okey, baik. Semua sekali RM5,600. Saya bayar kad. Selesai dah bayar. Alhamdulillah. Himah, Apa? aku ada benda nak cerita dengan kau ni. Apa bendanya? Aku terima surat semalam. Ha, Kau baca lah. surat apa ni? Weh Nora! Ya, aku memang gigil-gigil tangan aku nak ambil surat ni. Seronoknya. Kenapa bukan aku yang dapat? Rezeki aku kan. Alhamdulillah lah rezeki kau Nora. Nak ambil balik? Diminta Yang Berbahagia Datuk Bandar Ipoh untuk menekan buzzer sebanyak 2 kali. Kali pertama untuk memainkan nama bakal pemenang dan kali kedua untuk menentukan siapakah pemenang yang akan membawa pulang Proton Saga bagi tahun 2026. Dipersilakan Datuk. Tahniah kepada Puan Nora binti Zul Arifin membawa pulang Proton Saga pada tahun 2026. Berikan tepukan gemuruh kepada beliau.